Jimatkan air ni senang je Alif. Macam tutup bilik air ni. Bila kita dah tutup rapat, kita dah lakukan penjimatan air. Mudah kan Alif? Bukan tu je Alif, tapi ada banyak cara lagi untuk jimatkan air. Macam Alif mandi. Masa mandi dan gunakan sabun, kita kenalah tutup bilik air. Alif selalu tak tutupkan. Kalau banjir macam mana? Hehehe. Sofia gurau je lah Alif. Jom Alif. Awesome. Yeay, dah start. Kenalah tengok. Alif, sabarlah sikit. Betul tu Alif. Ustazah, kita kena solat 5 waktu sehari kan? Macam solat yang kita buat hari ni kan Ustazah? Terima kasih Ustazah. Seronoklah cerita hikmah Isra Mi'raj ni. Kan Alif? Betul tu. Seronok tadi Mama. Nanti Sofia boleh cerita kat Mama balik.